Apa nak jadi dengan Malaysia ni? Harga emas mencanak naik. Dan time frame kita mesti penuh dengan orang yang terkejut. Harga emas naik lagi. Ada yang terus beli sebab rasa takut dan tertinggal. Tapi ada juga yang terkejut perut, takut terbeli di harga pucuk. Padahal benda ni dah pernah terjadi pun. Masa tahun 2011 dulu, harga emas dunia naik sampai lebih USD 1,900 per ounce. Lepas tu turun balik lebih 30% dalam masa 2 tahun. Tu bukan kali pertama tuan-puan. Memanglah lumrah emas ni. Dia akan naik bertangga-tangga dan bukannya macam roket. Masalahnya hari ini ramai orang bila tengok je graf mencanak naik, terus fikir harga emas takkan jatuh dah. Lepas tu bilalah harga tu jatuh sikit, terus mereka gelabah, menyesal dan marah diri sendiri. Padahal dalam dunia pelaburan, benda tu kita boleh panggil retracement. Masa untuk harga rehat sebelum mereka tu boleh naik balik. Macam anda ni panjat bukit lah. Anda tak boleh terus lari laju tanpa berhenti. Kalau taklah nanti anda akan tersembam sendiri. Tuan-puan, kalau kita tengok data sebenar dalam tempoh 10 tahun lepas, 2014 hingga 2024, harga emas dunia ni pernah jatuh. Tapi overall masih naik lebih 60%. Maknanya, retracement tu cuma pause sementara sahaja. Bukannya tanda rugi selama-lamanya. Yang rugi biasanya orang yang terlalu panik untuk jual emas ketika harga turun. Lepas tu bila tengok balik harga emas tu naik balik, terus mereka rasa tertipu oleh emosi diri sendiri. Tuan-puan, saya nak bagi tahu, saya pun pernah kena. Tahun 2019 saya pernah beli emas masa harga tertinggi dan beberapa bulan lepas tu turun RM20 segram. Rasa macam mana tuan-puan? Rasa terbodoh sangat. Tapi saya tak jual pun. Saya terus je simpan emas tu. Dan sekarang ni bila tengok balik harga dah jauh ke atas daripada harga yang dulu. Masa tu tuan-puan, barulah saya ni faham emas ni bukanlah macam kita main forex short term tu. Dia main sabar dan konsisten sahaja. So, kalau lepas ni bila tengok harga emas tu naik mencanak-canak, janganlah takut tuan-puan. Dan janganlah gelojoh. Fahamkan dulu pattern-pattern dia. Retracement ke, itu semua normal. Simpan sikit-sikit saja tuan-puan. Jangan kejar beli dekat pucuk. Kalau anda rasa video ini bantu anda faham sikit pasal pucuk dan retracement, tekan save dulu supaya tak hilang. Dan kalau anda nak saya tunjukkan cara untuk mula simpan emas dengan public gold secara betul tuan-puan, tekan saja form biru dekat video ini. Saya akan bantu tuan-puan fahamkan cara mula simpan emas di public gold.